Kawan, kita orang jalan dulu. Jom Gat. Jom. Turun dengan Megat ke bawah, kita pergi detail. Subway lah. Tapi jalan ni jauh, kita disuggest untuk naik Didi. 21 saat. Jauh ni. Kita lari. Naik Megat, Megat. Walaupun hijau dia jalan. Aku duduk kat tepi kejap. Megat settlekan dia punya link kat link kat map dengan Alipay dia. Dia dah sampai. Jom Megat, jom Megat. Okey, jom. Naik Didi, kita naik Didi. Senang kan duduk Cina? Senang Right Megat, kita dah sampai dah. Mana Megat? Mixi Mall. Jom kita masuk dalam. Okay, Megat dia nak shopping. Dah sampai Megat? Shopping Megat? Masih angkat lah. Disebabkan gaji tak ada lagi, so kita letak dulu benda tu. Kita jalan dulu. Cari barang lain. Megat dah gila, Megat gila dengan. Pilih kata-kata atau topeng Ultraman. Tengah kira. 114 je. Kamen Rider? Ultraman. Tu Kamen Rider. Murah lagi. Anjay, memang aku beli ni. Megat tengah kira. Megat tengah 230 je. Original. Original. Original blockies ni. Oh, 400 lebih. Megat dia boleh tahu harga satu-satu. Kalau aku memang tak lah. Sebab bukan minat aku. 400.5. Harga Malaysia lebih kurang sama. Ini 400 200. Oh, ni memang Beli. Gaji habis. Habis gaji. Save location. datang sorang-sorang. Jangan bawa orang rumah. Lagi. Dia tak tentu arah. Megat tak tentu arah. Original bhai, Subraya Production. Berapa harga? 49 50 bagi 2 25. 25 je. Mahal lagi tiket ETS. Dah dapat dah Megat. Wah, Balik dengan kosong Megat. jangan kosong, jangan bazir duit, minyak. Jom, let's go. Aku pun sakit perut. Kita sampai kat sini, tandas lelaki. Yang penting kita bawa air. Tandas dia T20. Tempat kencing dia berdiri. Ni tandas dia. Tandas dia macam ni. Tekan. Pijak. Ada tisu. Tapi dia tak ada bidet. Tak ada air. Tombek dulu. Barang-barang situ. Ini steady. Pakai sensor. Dah settle kita kat mall nak cari makan. Apa? Dia jual black ton. Dalam peti ais Smart. Durian dia. Babi. Maknanya kan. Dia orang tak punya. Dia orang tak maki tau. Dia orang horn je. Kon je. Dia orang memang suka horn je dekat sini. Kita nak cross pergi sana ada 46 saat. Dia kurang 43 saat. Kita nak pergi belah sana. Mengenai dia besar. Bangga Dia kena horn dia. Dah hijau kita jalan. 14. 14. Ada lagi 11. Ada lagi 10 saat. Tak apa, kasih dah. Kasih on saja. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Counting laju sikit. Kita dah sampai dekat sini. Nak berhenti makan sejak lapar. Megat dia tak tahu nak order apa. Dia ikut je aku order belakang ni. Nasi dengan ayam. Nampak sedap lah. Harap-harap sedap. Kita tengok kalau Megat habis memang sedap. Tulisan macam tu mana nak faham. Makanan dah sampai ni Megat. Macam mana nak gurus Megat? Boleh letak kat api belakang sekali. Makan dulu depan-depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah macam orang Cina lah. Kacau. Kalau kat Cina aku suka ni. Biasa cili dia. Memang. Megat nak sate kambing pula. Kambing sudah sampai. Aku tak makan kambing. Megat makan kambing. Sedap Megat. Sate sinjang dia. Sudah. Kambing. Meh. Makanan semua pun dah habis. Saijen. Kita pun dah makan Megat. Dah kenyang kita dekat sini. So sekarang kita nak gerak balik. Sementara ni kita nak jalan kaki dulu. Nak hadamkan makanan dalam perut. Lepas tu baru kita naik Didi. Jalan. Kita lintas. Lawanya. Ada 11 saat lagi kan? 11 saat lagi. 11, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Megat pun boleh lari. Lawa. Ada anjing Mat. Tu Kur. Punya bas sekolah. Benda yang ada kat taman ni terlampau random. Oh, mau. Kucing. Ada kuda Mat kat taman ni. Dekat sini kena tawakal macam ni. Macam ni pun lawa. Dekat sini street food dia ada jual macam-macam. Ada daging. Perut babi. Ini betul babi. So dia ada juga strawberry, ada daging-daging. Lepas tu ada popiah dan lain-lain. So let's go. Kita nak cross. Kita nak pergi sana. 2, 1, jalan. Megat layan tu.
Padu lah Megat. Ni bunga pensi kuning, sana pensi biru, sini pensi merah. Ni yang semua boleh makan ni. Semua boleh makan ni. So kira kau rumah tak cukup Megat kalau makan memang suka. Kalau rumah tak cukup makanan, mai makan Boleh sini ambil lah. sini. Kita lintas lagi sekali. Lintas. Oh, penat oh. Penat Megat, penat. Takut. Nak naik bas takut terlambat sebab Megat ada tuition nak kena ajar. Hidup pendidik. So kita naik Didi. Alright gang, disebabkan Megat tak larat, kita dah jalan 6 km, so kita naik Didi. Megat tak strong lah naik Didi. Itu yang mahal tu. Kalau tak 6 ke 7 yuan je. Megat, Alhamdulillah selamat sampai. Kita keluar tadi cuaca cerah. Cuaca pun dah gelap. Aku dengan Megat pun berpisah. Megat masuk sini, aku akan ke sana. Alright Megat, jumpa lagi. Jumpa Bye. So guys, jangan lupa follow aku untuk next vlog yang akan datang. See you next time. Bye-bye.